So bar cover tu, tengoklah bar cover dia macam mana ni. Ya, bar cover dah Bar cover dia gepuk. Bar cover dia gepuk ni, tengok ni. Belah sini lagi nampak ni. Nampak ni. Gepuk. So minyak dia leaking lah. Dia leaking. Lepas tu nak buat sekali dengan flywheel oxy flywheel dalam ni. So tukar sekali. Lepas tu dia punya VVTi. Baru dapat detect tadi kan. VVTi nampak ni. Dia bocor dekat soket. So steering power steering pump kita detect memang leaking dia dah lama dah ni. Tapi disebabkan full terlampau lama, dia akan jadi macam ni lah. Dia buat tak converter oil, dasham oil, o-ring converter pump, auto filter, open gasket, macam-macam lah. Sekali dengan basuh apa semua lah, sebab dia dah leaking terlampau lama. So dia dah jadi bertarik lah guys, so dia jadi berkelak. So kita nak cuci balik. Nakit lain macam. Pak Adi tolong gebok lah. Oil seal ni, oil seal tu, oil seal ni. Cuci lah semua. Banyak buat ni. Okey, okey. Settle lagi. Settle, alhamdulillah. So tu je. Kita dah siap dah untuk gearbox ni. Tinggal buah cover gasket. Dengan buah cover ni baru dah reput. Itu je untuk hari ni. Tolong like, follow, komen dengan share video ni. Jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum. Pumpa.